Kenapa orang kena tahu pasal Buya Hamka? Sebab kita kurang orang yang macam tu. Maksudnya? Orang yang boleh bercerita tentang agama tapi dalam masa yang sama dia sangat jujur, dia sangat boleh merendahkan kita, dia boleh memahamkan kita. Kebanyakan orang kalau ustaz-ustaz ke apa, kalau mungkin dia cerita pasal agama dia jadi tinggi sangat kadang-kadang. Dia jadi cakap cara dia je. Hamka tak, dia cerita untuk orang biasa. Hamka ni buatkan orang yang walaupun dia hanya sekadar tangkap ikan pagi-pagi tu, baca buku Hamka, kita rasa seronoknya agama ni. Itu yang saya nak. Dan saya nak at least buku ni tak sempurna, tapi at least bila orang yang baca buku ni, dia mengenali semula Hamka. Macam mana saya tiba-tiba nak cari siapa Hamka ni, Haji Abdul Malik Karim Amrullah ni siapa. So kita start cari, kita start baca. Paling tidak pun kita baca buku dia semula, ya Allah, kita akan rasa macam dekat kita dengan Tuhan. Oh, Hamka ni nama short form? Oh, bukan nama betul? Bukan nama betul. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, itu nama penuh dia. Abdul Malik Karim Amrullah. Masa kecil orang panggil dia Malik. Amrullah, Karim Amrullah. Amrullah tu adalah apa nama ayah dia. Orang panggil dia Inyak Rasul ataupun Haji Amrullah, untuk guru ayah dia ni. So dia mesti macam passion project lah. Dia macam travelog saya dekat sana 10 tahun. 10 tahun lepas saya pergi sana. Masa saya duduk kat universiti, saya ambil duit PTPTN, beli tiket pergi Padang, pergi sendiri seorang. Kat kampung dia. Dan nama ninjau dekat Padang, Indonesia. Saya kena pergi tu. Kita nak podcast sebelum tu. Yes. Tu pergi kat Indonesia 10 tahun lepas, semata nak tahu pasal Buya Hamka kehidupan kat sana. Ya. Kali pertama saya keluar negara. Ini memang betul-betul peminat tegar kan? Ya, saya cari, saya pergi rumah dia. Masa tu lah saya kenal dengan cucu dia. Cucu dia arwah lah Nek Usnah. Jadi mak angkat saya. Uish. Lepas tu kan 13 kali saya ulang pergi, saya tak pernah lah duduk hostel, saya duduk rumah mak angkat dia.